Sambal belacan ada berbagai versi masing-masing kan? Hari ini kita nak cuba sambal belacan daripada dapur Ami. Sambal belacan yang sedap sesuai makan dengan apa sahaja lauk yang disediakan. Kita rasa lengkap kan? Lebih-lebih lagi kalau kita masak makanan Negeri Sembilan, masak lomak cili padi lah, ada ikan kering lah. Lepas tu padankan dengan ulam-ulam lah. Selera betul lah kita kan? Sambal belacan versi dapur Ami pula ya. Kita ambil seketul belacan. Kita bakar dia, kita letak dalam pan. Kita pecah-pecahkan macam ni. Biarlah dia bakar ya, pelan-pelan dengan api kecil. Sementara tu kita sediakan cili merah dalam 2-3 batang, cili padi. Cili padi ni saya tinggalkan dengan batang dia 2-3 biji itulah ya. Kata orang baik untuk perut kan. Ni air asam jawa sedikit. Kita letak air suam, kita kocak-kocakkan. Dengan limau nipis ni kita dah buang biji dia. Lepas tu saya pakai cuka apple sikit. Untuk tambahkan kesedapan dia, kita letak madu. Madu paling best lah untuk balancekan rasa dia. Kita letak madu sedikit. Okey. So sekarang kita mulakan, kita ambil blender kita lah, masukkan bahan-bahan kita semua, termasuk air asam jawa sikit, nampla, sos ikan sedikit, cuka apple sedikit. Semua sukatan saya dah tuliskan kat bawah nantilah ya. Dan juga madu. Madu saya letak dalam 1 atau 2 sudu. Terserah masing-masing lah ya. Dan sedikit sahaja garam sebab belacan dah masin kan. Belacan kita dah mula naik bau, dah mula nampak rasap tu. So bolehlah kita tuang panas-panas macam ni dalam blender kita. Lepas tu bolehlah kita onkan blender kita. Kita kisar. Okey, dah kisar. Dah sedia dah sambal belacan kita yang sedap. Simple tapi sangat mengancam. Jadi puan-puan kena cuba. InsyaAllah sedap. Sambal belacan ni kalau tak habis kita boleh simpan. Anytime nak makan, padankan dengan apa-apa saja lauk yang simple-simple, dah sedap. Kalau ada masak lemak dengan ulam-ulam lagi best kan? Simple. Jadi perempuan kena cuba. Ini resipi dari dapur Ami, versi dapur Ami. Sambal belacan memang ada berbagai-bagai resipi masing-masing kan. Cubalah kali ini resipi dari dapur Ami. Mungkin berkenan nanti. Assalamualaikum.